Tuan-tuan, ada orang kan, sebahagian orang, dia cerita pasal sufi ni bagus. Cerita pasal sufi bagus. Cerita tentang membersihkan jiwa, membersihkan amalan. Tapi orang nampak tanda dia sufi. Ataupun dia menzahirkan kepada orang tanda-tanda itu. Kadang-kadang, tanda tu lagi besar daripada diri orang tu sendiri. Pakaian orang yang sabar. Tapi tengok tak sabar pun. Orang marah dia, dia bergaduh. Boleh tahan juga dia punya kasak bergaduh. Sambung cerita kita. Bismillah. Hari ni kita nak cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam, salah satu di antara imam 4 mazhab. Dalam kelas yang lepas, kita cerita tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris. Hari ini kita nak cerita pula sedikit sebanyak tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa nama-nama ini besar dan nama-nama ini penting? Sebab nama-nama ini mereka, 4 orang ni lah, Ahmad, Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah rahimahullah, mereka berada pada kedudukan pertengahan. Sebelum mereka, zaman tidak ada mazhab yang betul-betul di-establish sebagai mazhab. Sebelum mereka, ada para sahabat yang hebat, ada tabi'in yang hebat dan murid-murid tabi'in yang hebat. Tapi kesan pemikiran seseorang tu sebelum zaman mereka, kesan tu terbatas. Dan orang yang hidup pada zaman itu, ulama yang hidup pada zaman tu, sebelum zaman 4 imam besar ni, mereka merdeka di dalam menilai maklumat. Mereka ambil info dari sini, ambil info dari sana, belajar fiqh daripada ulama ni, belajar fiqh daripada ulama itu. Ini zaman sebelum. Dan zaman selepas mereka berempat ini, dan nama-nama lain juga yang sama besar dengan nama-nama mereka, seperti Laith, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Laith bin Sa'ad, nama-nama yang juga besar seperti mereka ini, ramai lagi yang sama macam mereka. Orang-orang ni, zaman selepas mereka pula, manusia mula ikat diri dengan mazhab. Orang tak keluar daripada mazhab. Kebanyakan orang. Meskipun ada ulama-ulama yang hebat juga lahir kemudian, tapi ulama yang lahir kemudian mengikat diri di dalam lapangan mazhab ini. Aku Syafi'i, aku punya penilaian hukum semua mengikut apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Aku Hanbali, aku ikut apa yang ditulis oleh Imam Hanbali. Aku Hanafi dan aku Maliki. Yang ni zaman kemudian. Sebab para ulama yang zaman lepas mereka, mereka letak penghormatan yang sangat tinggi pada pendiri-pendiri mazhab ini. Sebab pendiri mazhab ni dianggap sebagai sekolah. Masuk sekolah tu, belajar cara orang tu. Jadi, tak ramai orang yang keluar daripada mazhab. Jadi, itu yang special 4 orang ni. Mereka duduk di tengah-tengah. Di antara zaman terdahulu, yang mana keterbukaan maklumat masih ada, tak ada tokoh yang betul-betul dominan, yang orang ikut dia, betul-betul, 100%. Dan zaman kemudian, yang orang menjadikan tokoh besar sebagai asas dalam belajar ilmu. Ataupun, menjadikan sekolah-sekolah fiqh mengikut tokoh besar. Mereka ni main di tengah-tengah. Di antara salah satu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Shaybani, Al-Zuhli, Al-Baghdadi. Imam Ahmad, okay, antara keistimewaan Imam Ahmad ini, dalam banyak imam, antara keistimewaan dia, Imam Ahmad adalah seorang yang kepakaran dia di dalam hadis sangat tinggi. Nanti kita akan baca. Imam Ahmad lahir tahun 164, Rabi'ul Awal. Imam Ahmad sebut, aku lahir pada Rabi'ul Awal 164. Tarikh lahir dia tak abang kat orang. Sebab apa dia tak abang? Sebab zaman tu tak penting. Tarikh tak penting. Kebanyakan tokoh-tokoh besar, kita tahu tahun mereka mati, sebahagiannya kita tahu bulan mereka mati. Ataupun mereka dilahirkan. Tapi tarikh tidak penting pada zaman tu. Tarikh bukan sesuatu yang penting. Pada kita, tarikh penting sebab kita nak sambut birthday. Kan, kita tak boleh dah sebulan tu nak sambut birthday, panjang sangat. Tapi pada sisi ulama-ulama terdahulu, tarikh tak penting. Sebab tu tak ada, kalaulah, katakanlah kan, tarikh kelahiran Nabi SAW itu penting, ataupun tarikh kewafatan Nabi SAW itu penting, orang tak berbeza pandangan. Kalau dia betul-betul penting, semua orang akan hafal. Tapi mereka tidak menganggap itu suatu perkara yang penting. Di zaman sahabat,
di zaman Nabi SAW, selepas itu. Tarikh tak penting. Cuma kata Imam Ahmad, aku lahir pada Rabi'ul Awal 164 Hijrah. Sama seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga masa kecil ataupun sebelum dia dilahirkan, bapa dia meninggal dunia, dia dibesarkan oleh mak dia, Imam Ahmad, dan dia mula menuntut ilmu daripada umurnya 15 tahun. Pada tahun kematian Imam Malik dan juga Hamad bin Zaid. Imam Ahmad sebut salah satu salah satu dia punya kekecewaan dia tak dapat jumpa dengan generasi sebelum tu yang memang power. Hamad bin Zaid antara orang yang besar. Dikatakan dia lebih thiqah daripada Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid dan juga Malik bin Anas, Imam Malik. Jadi Imam Ahmad apabila dia mula menuntut ilmu tahun ke-15 tu, masa tu Imam Malik meninggal dunia. Dan dia juga tak sempat bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Tuan-tuan, kalau kita dah ikut kuliah-kuliah hadis ni, kita kena tahu nama-nama ni semua nama besar. Bahkan nama Tsauri di sudut hafazan mungkin lebih besar daripada nama Malik. Abdul Rahman bin Mahdi kata, kamu tak jumpa dengan Tsauri tak ada masalah. Kerana ilmu Tsauri berada baina katifai Ahmad. Di antara dua Ahmad punya bahu ada ilmu Ats-Tsauri. Tapi Imam Ahmad tak sempat jumpa dengan dia. Imam Ahmad kutip daripada orang-orang yang mendengar daripada Ats-Tsauri. Imam Ahmad sempat jumpa dengan Sufyan bin Uyainah. Dia jumpa, dia ambil beberapa hadis daripada Sufyan. Dan dia juga sempat jumpa dengan Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi, dia belajar daripada Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi pun ambil hadis daripada dia. Hebatnya Imam Ahmad ni, bayangkan Abdul Rahman bin Mahdi dengan Waqi'. Waqi' yang Imam Syafi'i punya guru, yang Imam Syafi'i tanya dia soalan, mengadu kurang hafazan. Waqi' dengan Abdul Rahman bin Mahdi, dua-dua orang murid Ats-Tsauri. Antara murid yang kuat, dikatakan mereka berdua antara orang yang paling kuat mengingat daripada Ats-Tsauri. Tapi mereka berbeza 60 hadis. Abdul Rahman bin Mahdi kata, bunyinya begini, jalannya begini. Daripada Ats-Tsauri, sanad dia ke atas begini. Waqi' berbeza. Imam Ahmad kata, aku kira perbezaan Waqi' dan juga Abdul Rahman bin Mahdi, ada 60 hadis mereka berbeza tentang Sufyan. Bila dia pergi habaq, dia buat research ya, dia pergi habaq kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Ini yang aku dapati, ada 60 hadis hang dengan Waqi' tak sama. Ibn Mahdi kata kat dia, hang rasa mana satu yang betul? Ahmad bagi tahu, di sini hang betul, di sini dia betul, di sini dia tu salah. Abdul Rahman bin Mahdi kata, kalau begitu hang kata, itulah yang betul. Sedangkan Ahmad tak pernah jumpa Ats-Tsauri. Powernya ingatan Ahmad, dia kumpul daripada banyak jalan periwayatan. Ini kehebatan dia. Imam Ahmad mengadu kat anak dia, kami dulu takkan tulis hadis selagi kami tak jumpa hadis tu daripada 6-7 jalan. Tapi zaman selepas tu, fuqaha jumpa satu jalan, dia berkatakan yang tu hadis. Tu zaman anak dia. Zaman kita lagilah, satu jalan pun tak ada. Apa pun tak ada. Tapi nak abang kata kekuatan hafazan Imam Ahmad, murid-murid Ats-Tsauri yang pernah jumpa Ats-Tsauri akan datang bertanya kepada dia yang tak pernah jumpa Ats-Tsauri pun apabila mereka berbeza tentang Ats-Tsauri. Jadi ini di antara kehebatan dia. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i juga murid dan juga guru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar daripada dia. Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Imam Syafi'i kata, aku tak tinggalkan di Baghdad orang yang lebih hebat daripada Ahmad. Dan dia mengambil hadis daripada Ahmad. Banyak hadis yang diambil daripada Ahmad. Abdul Razak ni zaman tu sifu hadis, adalah guru kepada Imam Ahmad. Abdul Razak, Imam Ahmad selalu dia pergi ke Yaman untuk jumpa Abdul Razak dan belajar hadis daripada Abdul Razak. Sebab dia sayang. Dia sayang dan antara guru yang paling dia hormati. Ketika Imam Ahmad tengah susah, dia tengah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ujian dia dengan Al-Mu'tasim tu, dia susah. Abdul Razak bila dengar kesusahan Ahmad, Abdul Razak nak bagi duit kat dia. Ahmad kata dia tak terima. Ramai lagi nama-nama orang nak bagi kepada Ahmad. Yazid bin Harun nak bagi duit ke Ahmad, Ahmad tak terima. Ahmad bagi tahu kat depa, kalau aku terima daripada seseorang, orang yang aku ambil adalah daripada Abdul Razak. Tapi dia tak ambil duit. Ini kehebatan yang ada pada Ahmad. Nanti kita bacalah, kemudian kita akan sampai di situ. Dia juga belajar dengan Ali bin Madini. Ali bin Madini guru dia, nama besar dalam hadis. Cuma apabila berlaku fitnah, ada zaman berlaku fitnah di mana kerajaan jadi Mu'tazilah. Ketika itu Ahmad dia fras dengan ramai ulama besar sebab mereka memilih untuk mendiamkan diri. Mereka tak lawan dengan khalifah. Dia lawan betul-betul. Sekali kita sampai bab tu. Jadi kata Abdullah bin Ahmad, setelah isu tu berlaku, dia putuskan hubungan dengan ramai orang. Nama-nama besar, antaranya Ali bin Madini.
Imam besar Ali bin Madini, tapi bila zaman berlaku fitnah, Ahmad lawan, mereka memilih untuk tidak berlawan. Mungkin mereka ada keuzuran, mereka tak ada kekuatan, kalau mereka kena pukul, mereka mati, dan mereka melihat kematian orang lain, tetapi Ahmad geram dengan mereka lah. Ahmad meninggalkan hubungan dengan mereka ketika itu. Di antara yang belajar daripada Imam Ahmad rahimahullah adalah Al-Imam Al-Bukhari. Ada satu hadis Al-Bukhari ambil daripada Ahmad dalam sahih dia. Imam Muslim ambil beberapa hadis, Abu Daud ambil beberapa hadis. Selain daripada tu, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, mereka tak jumpa dengan Ahmad. Mereka ambil daripada orang lain yang dengar daripada Ahmad. Sama macam Ahmad daripada Thawri. Al-Bukhari ada ambil satu hadis daripada Ahmad. Ada orang pertimbulkan soalan, kenapa Al-Bukhari tidak meriwayatkan daripada Asy-Syafi'i, tapi meriwayatkan daripada Ahmad? Sebahagian orang yang taksub ni, dia berkata Bukhari tak suka Syafi'i. Bukhari kata Syafi'i tak kuat pasal hadis. Wallahu a'lam. Alasan yang lebih tepat adalah Asy-Syafi'i bukan pengumpul hadis. Dalam erti kata macam Ahmad dan Malik. Jadi hadis-hadis yang Bukhari nampak ada nama Asy-Syafi'i, Al-Bukhari boleh riwayatkan dengan jalan yang lebih pendek tanpa menyebut nama Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi tidak ada keperluan. Sebab semua hadis yang melalui jalan Imam Syafi'i pada Al-Imam Al-Bukhari dan pengkaji-pengkaji hadis yang nuqad, mereka boleh sampai kepada hadis tu dengan jalan yang lagi pendek. Jadi mungkin itu antara sebab dia tak riwayatkan daripada Al-Imam Syafi'i. Daripada Ahmad, dia riwayatkan. Demikian juga Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis daripada Ahmad. Apa lagi ceritanya? Imam Ahmad dia lahir di Basrah, kemudian dia pergi ke Kufah, berjumpa dengan Sufyan bin Uyainah. Selepas itu, Imam Ahmad kata dia buat haji 5 kali. 3 kali haji dia tu dia jalan kaki. Imam Ahmad ni orang yang susah. 3 kali haji dia jalan kaki. Imam Ahmad, antara satu soalan yang orang tanya kat dia ni Arab ke bukan? Dia tak jawab. Dia kata, nahnu abna'al masakin. Kami orang miskin, anak orang miskin. Dia tak abang, dia Arab ke tidak. Orang tanya dia tak abang. Dan dia orang yang gelap, kulit dia gelap. Imam Ahmad kulit gelap, asmar, syadidul samr. Kulit dia gelap betul lah kulit Imam Ahmad ni. Orang tanya dia, hang Arab ke bukan? Dia tak jawab. Wallahu a'lam. Tapi dia ni satu orang yang tawaduk, yang tidak pernah berbangga-bangga dengan keturunan dia. Antara kehebatan Imam Ahmad juga tawaduk. Para ulama menceritakan bahawa tawaduk Imam Ahmad ini berada pada tahap yang sangat hebat. Dia mengelakkan, ketika Imam Ahmad hidup di Kufah, di Baghdad, dia mengelakkan untuk pakai baju-baju yang dipakai oleh ulama. Zaman itu ulama daripada selipar khas mereka dan mereka ada kain khas mereka. Ahmad tak pernah pakai. Ahmad tak pakai. Dia pakai selipar biasa dan juga kain biasa. Anak dia meriwayatkan apabila orang pergi ke rumah dia, kalau orang tak perasan, cara kehidupan dia adalah ahli ibadat. Dia akan duduk dan dia akan solat ataupun berdoa. Tapi apabila keluar, dia tunjukkan dia punya personality yang biasa sebagaimana kebanyakan orang. Al-Marwazi meriwayatkan, bila masuk dalam rumah Ahmad, kebanyakan masa dia akan duduk khusyuk dan juga mutarabbi'an khashi'an. Apabila dia keluar, falam yatabayyan minhu shiddat khusyu'. Apabila dia keluar, tidak kelihatan tanda-tanda orang yang khusyuk. Ini tahap tertinggi. Tuan-tuan, ada orang kan, sebahagian orang, dia cerita pasal sufi ni bagus. Cerita pasal sufi bagus. Cerita tentang membersihkan jiwa, membersihkan amalan. Tapi orang nampak tanda dia sufi. Ataupun dia menzahirkan kepada orang tanda-tanda itu. Kadang-kadang, tanda tu lagi besar daripada diri orang tu sendiri. Pakaian orang yang sabar. Tapi tengok tak sabar pun. Orang marah dia bergaduh, boleh tahan juga dia punya kasar bergaduh. Cara pewatakan yang nak dizahirkan sebahagiannya yang masuk dalam alam ibadat, tasawuf dan sebagainya, cara pembawaan mereka nak membawakan yang mereka ni boleh terima. Siapa nak tegur pun boleh, mereka merendah diri. Tapi kalau orang tegur lebih sikit, mereka block, mereka delete. Kata sabar macam mana? Kadang-kadang teguran tu betul. Berbeza dengan para imam besar. Imam Syafi'i kita baca minggu lepas. Imam Syafi'i bila dia tulis, orang kata kan, kita dah sebut dulu, apabila kamu mendengar Syafi'i berkata-kata, kamu akan tahu bahawa sesungguhnya tulisan dia tu sangat sedikit berbanding dengan ucapan dia yang besar. Dia tulis tu sikit je, tapi
Bila orang duduk dengan dia, orang akan tahu lautan ilmu dia yang lebih besar daripada tu. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Khusyuknya hanya orang boleh nampak apabila orang sembunyi curi-curi tengok dia, orang nampak dia khusyuk. Apabila orang melihat Imam Ahmad keluar dengan orang ramai, tanda khusyuk itu hilang. Pakaiannya bukan pakaian yang biasa dipakai oleh para ulama. Dia pakai pakaian orang biasa yang berjalan. Itu antara kehebatan mereka.